Okey, nama saya Zulkifli bin Muhammad. Dan lebah pula. Lebih dikenali sebagai Zukiah. Bukan Zukiah, Zuki. Iyah tu kan. Iyah tu nama mak saya. Saya berumur 24 tahun dan berasal daripada Kelantan. Lahir kat Kelantan tapi saya membesar kat Kuala Lumpur, dekat Gombak. Sebelum saya sekarang ni, saya seorang pekerja di sebuah zoo negara. Kerja saya bawa tram. Bawa kereta api tu. Yang troli, apa yang troli yang macam train tu. Troli asyik kau. Bas minibus. Saya masuk kerja, saya bawa minibus, bawa orang. Usai satu zoo tu, perkenalkan binatang. Sir, this is giraffe, sir. Banyak Arab kan? This is giraffe. Dia cakap Arab. Saya nak start buat video ni pada tahun 2011. Tapi mengikut kemampuan saya memang tak mampu lagi lah time tu kan. Jadi saya simpan sikit pada tahun 2015. Dan saya pun mencuba buat. Masa buat video tu saya masih bekerja kat zoo negara. Masih bekerja. Yes. Okay. So orang cakap Zuki ni sebenarnya dengan Jamal. Okay, bila kena Jamal tu? Dan kenapa Jamal? Kenapa mesti Jamal? Jamal tu kenapa saya isu ni? sabar, saya nak jawab pelompang. Jamal tu saya kenal dia pada tahun 2009 mungkin. 2009 lama dah. Saya tak ingat, tapi saya kenal lama. Tapi kita orang ni tak rapat sangat. Kita orang ni jarang jumpa. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali. Sebab kita orang dalam satu industri yang sama, iaitu menari. Saya dulu budak-budak B-boy. Oh, B-boy. Ni ada video dalam TV1 tu kan? Yang mana? Sebelum saya start video ni, kita orang ada nak buat satu bisnes, iaitu bisnes clothing. Bisnes baju. Clothing. Maafkan saya, awak diam awak duduk tepi. Clothing ya? Clothing. Yeah. Terus sikit lintas dengan dia. Jadi saya tengok karakter dia pun macam masuk air. Saya pun masuk air. Dia dengan saya sama kepala. Kalau sekali masuk air lah. Kalau sekali masuk air, saya dengan dia masuk air, dia ada banjir. Ada banjir lah, ada banjir. Masa nak buat video tu, saya ada cakap dia, saya dah cakap, Mal, aku nak buat video. Ki, kau nak buat dust mask ke? Dia tanya balik lah. Dia tanya balik, tapi saya cakap, aku bukan nak buat dust mask. Aku nak buat satu sketsa pendek yang lawak-lawak lah. So aku minta engkau tolong, kau cuma berlakon dengan aku cakap. Very good, okay. Tapi saya memilih untuk kelainan sikit. Kelainan dari segi saya suka buat benda yang orang selalu tak, bukan selalu tak buat, yang orang tak buat lagi. Yang selalu tak buat lah. Yes, and me, you know. Yes, okay. Ramai orang kecam saya mula-mula macam, kenapa kau main lempang-lempang kepala, tak elok lah kau ni, main tampar-tampar tak elok, baling kasut lah apa semua, tolak kat kursi. Sebenarnya mereka tak faham yang itu adalah satu konsep, iaitu slapstick. Slapstick ni di mana konsep dia menyerupai, pernah tengok cerita Three Stooges tak? Pernah? Dia lempang-lempang pang tumbuh macam tu kan. Tapi funny. So dengar saya cerita dulu sebelum saya lempang awak. Macam tu. So Three Stooges tu, saya ambil konsep Three Stooges tu, lempang-lempang itu konsep slapstick. Jadi saya gabungkan dengan idola saya, iaitu Charlie Chaplin. Charlie Chaplin adalah seorang yang sangat power kerana dia berjaya create satu karakter tanpa suara. Orang kenal dia sampai sekarang, Charlie Chaplin. Jadi dia bergerak-gerak laju, macam tu kan. Dia perbuatannya? Ya, perbuatan dia by action. Jadi saya gabungkan Three Stooges dengan Charlie Chaplin tu. Jadilah video macam tu lah. Pernah itu semua tu perkara biasa lah. Mula-mula kita nak upload video pun macam alamak takutnya kan. Takut kecam lah. Takut kecam. Tapi bila kita dah upload, first kali Cakap Keli punya page, dia repost video saya dan saya tengok komen dia, sedih sedih video komen-komen dia agak negatif. Jadi saya anggap itu satu komen yang membangunkan saya supaya saya boleh mendapatkan satu hari nanti komen yang positif. So kebanyakan follower saya ni kebanyakannya budak-budak sekolah. So budak-budak sekolah ni diorang belum sampai kat bayar kita, so diorang akan main lepas je cakap. Dulu dijemur lah, tapi sekarang diminati dan digilai oleh wanita-wanita ramai. Nak saya pergi sikit je. Okay. Saya ni minat dalam bidang perfilman. Walaupun saya tak reti, tapi cita-cita saya nak jadi pengarah. Jadi pengarah je. Saya nak ada satu production house saya sendiri.
saya nak jadi pengarah, saya nak terbitkan filem saya nak terbitkan saya punya cerita karya saya sendiri. Jadi alhamdulillah setakat ni saya berjaya lah. Tak ada lah, berjaya mengarah video sendiri. Kira tu pun berjaya juga tu. Ya. Tak, soalan yang paling best saya baca, dah bergaduh ke? Saya dengan Jamal tengok mal. Saya dengan Jamal pun gelak-gelak. Sebab mereka tak tahu kita punya real life kan macam mana. Okey, sekarang ni banyak peniaga-peniaga Melayu yang baru nak naik, peniaga-peniaga kita dekat Malaysia ni, produk baru. So diorang tak ada base untuk marketingkan perniagaan mereka. So bila tak ada marketing, tak ada base untuk marketingkan perniagaan mereka, marketingkan perniagaan mereka. Awak diam, sesepak awak anda. So bila diorang tak ada base untuk marketingkan produk mereka, jadi diorang cepat putus asa. So saya ambil kesempatan untuk membantu sedikit, dan win-win situation lah. Nak bayar. Kelas. Okey. So peminat Luki ataupun siapa-siapa follower yang nak jadi. Diorang ada dalam kamera ke? Oh tak, saya ada. Peminat saya, iaitu saya nak ucapkan terima kasih sebab selalu sokong, support dan tengok video yang saya buat. Maaf sebab tak banyak video. Sebenarnya diorang tak faham. Diorang ingatkan saya dengan Jamal duduk serumah. Jamal duduk Sungai Besi, saya Kota Damansara. So kita orang ni, Jamal pun ada kerja dia, komitmen dia. So saya pun ada komitmen saya. So kami ni jarang dah. Sekarang memang jarang jumpa. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. So bila jumpa pun jumpa kat luar. So kami tak dapat nak tunaikan untuk buat video. InsyaAllah lepas raya nantikan kami dekat Kuaca dekat Kaca TV ya. Kaca TV. Akan datang saya akan datang rasa. Nantikan. Itu je saya boleh cakap. Dia bukannya saya diam tak buat video, saya diam, tak. Saya tengah usaha untuk yang lebih baik, yang lebih bagus, untuk target peminat-peminat yang bukan hanya budak-budak, bukan hanya dekat media sosial. So dia take time sikit. InsyaAllah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin daripada saya dan Jamal dan oh my god. Dan yang pernah masuk video-video saya ni, member saya ni banyak membantu. Saya takkan lupa diorang. Cuma saya ambil Naim Samsul tak. Awak suka sebut nama sendiri Selamat Hari Raya. Peace y'all. Okey, dengar kata Mak nak buat pertandingan video Vine Raya. Siapa boleh buat video yang paling kelakar, paling dahsyat, paling raya? Bagi duit raya. Berapa? 500. Lepas tu siapa menang nanti, duit boleh claim meja. Ada. Sekali lagi saya DM, tak welcome. Yang penting pasal raya. Nanti saya akan repost benda tu malam raya. Lepas tu nanti yang kena repost tu saya minta nombor account. Okey, ada hashtag apa-apa tak? Hashtag Jamal Syam. Raya dengan Jamal. Hashtag Raya dengan Jamal. Raya dengan Jamal. Selamat mencuba. Yang lawa bukan hamba macam Joy. Cuma macam mana? Kau ni lama dah jumpa ni. Sehat? Alhamdulillah. Macam mana puasa? Ramadan ni dapat persiapan tu rasa? Gila, tak siap lagi. Satu puasa dah sudah start. Ya ke? Tak apa. Aku dah start beli baju raya lah dekat butik Diana. Banyak baju-baju dia yang kita boleh tengok. Warna-warni. Ada yang bercorak bunga-bunga. Color-color dia semua cerah-cerah. Tak tahulah nak pilih mana satu. Rambang mata dibuatnya. Aku pun carilah. Semua lawa-lawa. Kadang-kadang mata kita ni sampai jadi juling. Kadang-kadang saya ni pun tak tahu nak pilih yang mana. Adalah 2-3 helai yang aku dapat. Tapi badan besar macam aku ni pun muat. Tengok ni. Berpusing-pusing. Habis semua aku try. Apa nak jadilah. Last-last harga dia pun berpatutan. Saya pun belilah 2. Baliklah. Itulah persiapan puasa aku.
Tapi tu aku ibarat bulan ni macam mana? Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Seringkali aku menduga, seringkali ini terjadi. Segala rasa sudah ku tahu, rupanya aku